Dan kita nak terus berhibur dengan adik-adik cilik kita di sebelah sana. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Adik-adik idola kecil. Awak ni nampak macam band lah. Ada kena-mena dengan band? Pinjam spek sikit. Tengok. Oh, dah tahu dah. Tak ada kaca rupanya. Okey, malam ni persembahan yang keberapa? Idola kecil. Yang kelima. Yeah. Dah bersedia dah? Dah. Okey. Bawa lagu apa malam ni? Rahsia. Nama lagu rahsia? Rahsia. Biarlah rahsia. Biarlah rahsia? Tak adalah rahsia. Okay. Dia kena surprise. Oh, okey. So, berada di rumah tu, best ke perasaan berada di rumah tu? Best. Tapi sekarang kan mesti sekolah. Tak rasa macam, alah rindunya nak pergi cuti sekolah dengan mak ayah semua. Rindu memang rindu. Kawan-kawan. Tapi kena teruskan jugalah. Ya. Yeah. Teruskan juga. So, malam ni punya persediaan macam mana? Apa yang Alia kan? Apa yang Alia buat? Apa yang latihan yang Alia buat? Kalau nak tahu, tengok. Tengok. Okey. Tapi Alia memang bawa lagu ni lah. Lagu apa malam ni? Lagu Infinity Cinta. Infinity Cinta tu lagu macam mana? Nyanyi sikit boleh? Okey, 1, 2, 3. Ucapkanlah kata-katamu
dengan gurau sendamu. Katakanlah. Lagi. Takkan ada lagi. Betul? Oh, okey. Emilia berusia berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Malam ni Pak Cik Lok Pak Cik Lok rasa Pak Cik Lok nak dengar Emilia nyanyi. Tapi tak malam ni nak dengar sekarang ni. Boleh tak? Cuba nyanyi sikit lagu untuk malam ni. Kau ada 1, 2, 3. Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka, di setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada di kala ku perlu, setia menemaniku, pegang erat tanganku bila aku jatuh. Dengan tek lalat di dagu. Memang kat sekolah memang suka menyanyi lah. Ya. Okey. Ika kan? Ika. Ebi. Okey, Ebi rasa malam ni siapa yang beri saingan paling hebat sekali? Kalau yang lelaki, Daniel. Kalau yang perempuan, rasanya Ika. Ika. Kenapa agaknya Ika menjadi saingan? Sebab suara dia unik, so macam susah gila kalau nak lawan dengan dia. Jap, Pak Cik Lok dengar cerita kan? Dengar cerita, ada antara adik-adik kita ni yang bila berada kat rumah tu, ada yang suka mengigau masa malam. Betul ke? Siapa yang mengigau ni? Ika kan? Bukan. Lagi? Budak lelaki? Siapa ni? Bagi tahu ke? Bagi tahu sekarang. Daniel. Yang balik marah kan. Kan? Kena tengok ni. Okey. Baik, apa pun diucapkan semoga ataupun all the best lah kepada adik-adik kita pada malam ini. Konsert yang seterusnya anda boleh saksikan di TV9. Ada berapa lagi peserta selain daripada di sini, iaitu Abdul Razak Mukri, Ebi, Aida, Amirul, Daniel, Alif, Afrina, Alia, Emilia, Razin dan juga Syafiqah. Okey, all the best. Pak Cik Lok ucapkan semoga nyanyi tu biar penuh dengan jiwa dan raga. Okey? Ada pesanan kepada peminat ke kawan-kawan ke? Okey, jangan lupa saksikan Idola Kecil pada malam ini 8.30 malam hanya di TV9. Okey, tu TV3. 9. Oh, okey. Cari. Emilia? Jangan lupa sokong Idola Kecil 6. Baik. Alia? Jangan lupa saksikan saya lah. Jangan lupa menyokong saya di dalam Idola Kecil. Okey, itu dia perjuangan adik kita belum lagi selesai. Anda boleh hantarkan suara bentuk undian kepada mereka. Kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu nak minta adik-adik ni juga bacakan sedikit. Kita ada teka-teki tau. Ada teka-teki, tapi nantilah minta korang baca. Kita berehat dulu seketika. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Macam band lah. Aku dengan band. Cik Kembar. Okey, thank you. Ada boyfriend? Lupa tanya dia. Tak ada boyfriend lah? Belajar dulu kan? Ada boyfriend? Adik, good luck malam ni.